sekolah saya tengah cari buku tentang literasi bahasa. Awak tahu tak apa tu literasi bahasa? Saya tak tahu maksud literasi bahasa tu, tapi yang saya tahu literasi bahasa ni ada banyak. Cuma yang kita belajar dua je, literasi membaca dengan literasi menulis. Kalau awak nak tahu lebih terperinci, kita boleh tanya rakan sekelas kita. Jom kita tanya. Jom. Hai kawan-kawan. Hai. Tadi aku dah cakap korang tahu tentang literasi membaca dan literasi menulis. Boleh korang kongsikan kepada kami tak? Boleh. Duduklah dulu. Tarik kerusi. Duduk Ki. Duduk. Okey korang, macam ni. Maksud literasi membaca ialah keupayaan seorang individu untuk memahami bahan bacaan yang dibaca. Maksudnya murid tu boleh memahami isi tersurat, isi tersirat, apa fokus yang dibaca. Itulah maksud literasi membaca. Oh, faham. Jadi, apa kemahiran yang kita perlu ada untuk menguasai literasi membaca ni? Okey, baiklah. Kemahiran pertama yang perlu murid kuasai untuk mereka kuasai literasi membaca ialah murid perlu menguasai pengecaman huruf dan perkataan. Maksudnya, apabila murid tersebut boleh mengenal huruf A, B, C, hal ini dapat mengelakkan kekeliruan pada huruf yang sama. Maksudnya, huruf A besar, huruf A kecil dengan huruf D kecil kan bentuk yang sama. Jadi apabila murid menguasai dengan teliti pengecaman huruf ni, hal ini dapat mengelakkan kekeliruan ketika membaca. Tapi saya tahu satu je. Ayah tahu tak lagi kemahiran? Okey, tak apa. Jangan risau. Saya boleh bantu. Saya tahu lagi 2 kemahiran untuk literasi membaca. Okey, untuk kemahiran literasi membaca ni termasuk macam kefahaman kritis. Maksudnya, apabila murid tu membaca sesuatu teks, murid dapat menganalisis teks tu dengan lebih mendalam dan dapat menghuraikan konteks yang terdapat dalam teks tu. Selain itu, murid juga perlu mempunyai kemahiran kelancaran membaca. Sebab bila ada kelancaran membaca, murid dapat mengenal pasti intonasi, bunyi, huruf dan sebutan-sebutan perkataan yang betul. Saya rasa tu je yang saya tahu berkenaan kemahiran. Oh, faham? Amalin, Syamira. Ya. Boleh kamu terangkan tak mengenai literasi menulis? Sebab kami hanya tahu mengenai literasi membaca. Boleh. Literasi menulis ni adalah keupayaan seseorang untuk melahirkan idea dan menghasilkan teks secara tersusun dan berkesan. Bagaimana pula dengan kemahiran literasi menulis? Okey, kemahiran literasi menulis terbahagi kepada 2. Yang pertama, secara mekanis dan yang kedua secara mentalis. Kemahiran menulis secara mekanis melibatkan pergerakan otot tangan dan kawalan motor halus untuk menulis huruf, perkataan ataupun ayat yang mudah. Okey, sebagai contoh, guru memberi satu perkataan di papan putih. Kemudian murid-murid menyalin perkataan tersebut. Tapi tadi awak cakap ada 2, mekanis dan mentalis. Kalau mentalis pula macam mana? Okey, mentalis, kemahiran menulis secara mentalis melibatkan proses pemikiran iaitu mental untuk menyampaikan sesuatu mesej dengan jelas. Sebagai contoh, murid-murid menulis tentang pengalaman mereka secara dalam bentuk karangan. Tapi, macam mana cara untuk aplikasikan literasi membaca dan literasi menulis dalam bilik darjah? Betul juga cakap Dania tu. Kalau kita terangkan secara teori saja, mungkin Dania dan murid yang lain tak faham berkenaan literasi membaca dengan lebih mendalam. Apa kata Akilah terangkan contoh aktiviti literasi membaca? Baiklah, aktiviti pertama, guru boleh mengaplikasikan teknik kemahiran bacaan berpandu dalam kelas. Okey, contohnya murid membaca teks yang diberikan oleh guru secara senyap dan kuat.
dengan bimbingan guru. Contohnya sewaktu membaca murid melakukan kesilapan, guru boleh terus membetulkan murid tersebut. Jadi kesannya murid dapat tahu di mana kesalahan yang perlu diperbaiki. Tapi aktiviti ni hanya boleh dilakukan untuk hanya sesuai untuk murid yang aras rendah. Kalau untuk aras tinggi pula macam mana ya Safia? Okey, kalau untuk murid yang kemahiran aras tinggi atau sederhana, kebiasaannya guru ni diaplikasikan teknik KWLH iaitu Know, What, Learn and How. Maksudnya, apabila murid membaca sesuatu karangan, murid dapat menganalisis bagi setiap huruf tu. K apa, L apa, W dan H. Jadinya, murid dapat menganalisis dan memahami dengan lebih mendalam dan terperinci berkenaan teks yang dibaca tu. Contohnya, murid membaca berkenaan punca-punca kemalangan jalan raya. Murid dapat memahami macam mana kemalangan jalan raya tu boleh berlaku, macam mana untuk atasi, tindakan yang perlu diambil. Jadi murid-murid yang mempunyai pemikiran kritis yang aras tinggi ni dapat mengaplikasikan literasi membaca ni dengan baik dalam karangan dan teknik yang diajar oleh guru. Oh, faham. Saya ada juga contoh berkaitan dengan literasi menulis. Contohnya, guru menunjukkan seekor kucing dalam bentuk rangsangan visual dan guru memberi arahan, lihat gambar itu, apakah yang terdapat dalam gambar itu dan menyuruh murid untuk menulis satu ayat dan murid mesti akan memberi ayat seperti ini kucing dan kucing makan. Jadi dalam situasi ini kita dapat lihat kemahiran literasi seperti mengenal huruf dan perkataan, membina ayat mudah dan juga membina ayat berdasarkan rangsangan visual. Oh, faham? Jadi sekarang saya dah faham dengan lebih terperinci dengan tajuk ni. Apa kata saya belajar kamu semua makan? Wow.